ialah kerana tumpuan untuk mengambil alih NextG. NextG ni ada 2-3 kedudukan strategik dalam negara. Satu ialah dari segi national security, kerana NextG ini mengeluarkan kad pengenalan, MyCard, dia juga pasport, dia juga pekerja asing, semua NextG kan. Dia monopoli untuk itu. Jadi sebarang kawalan kepada ciri-ciri keselamatan negara, contohnya lah, kalau di masa akan datang kerajaan nak memperkenalkan kad pengenalan baru, dan kad pengenalan baru itu ciri-cirinya itu diwajibkan untuk diterima oleh semua ekosistem dalam negara, baik perdagangan, nak kena pakai bank pun nak kena scan kad pengenalan itu, ataupun urusan dengan kerajaan, nak berurusan dengan kerajaan, pengenalan tu dia nak kena scan. Hatta mengundi pun orang lupa tau, kad pengenalan tu ialah satu-satunya perkara yang cukup penting untuk mengundi. We take it for granted sebelum ini sebab kita ada kad pengenalan, jadi dia tak timbul soal identiti pengenalan diri untuk mengundi. Di negara lain yang tidak ada kad pengenalan yang uniform, contohnya di Amerika Syarikat, perbalahan paling besar antara Demokrat dengan Republikan ialah mengenai dokumen pengenalan diri. Kerana itu adalah risiko undi hantu, undi tipu yang besar dalam setiap pilihan raya. Tak habis-habis lagi. Kerana dia tak ada pengenalan, dia tak ada IC. So kadang-kadang dia pakai driving license, kadang-kadang dia pakai social security. Dan driving license ini setiap negeri bagi yang berlainan. Jadi panjang cerita kan. Jadi NextG ini dari segi kedudukan strategiknya itu melampaui tender sebenarnya. Sesiapa yang mengawal NextG boleh menentukan segala bentuk pengenalan diri yang diterima pakai dalam negara untuk semua perkara rasmi, daripada bank kepada mengundi, kepada berurusan dengan kerajaan dan sebagainya. Dan dia juga berkaitan dengan kerakyatan. Kalau IC boleh dikeluarkan, maksudnya mereka yang bukan rakyat Malaysia pun boleh diberikan IC kan. Jadi sebab itu NextG ni jadi cukup strategik. Setiap kali berubah kerajaan, NextG akan jadi sasaran. Itu juga yang saya sebut, tidak masuk akal lah kita sebenarnya sebagai sebuah negara dan masyarakat sebenarnya dah kena tekan kerajaan supaya fungsi dan keperanan strategik itu perlulah dijalankan oleh sebuah syarikat ataupun sebuah agensi yang dikawal sepenuhnya oleh kerajaan dengan penuh kerahsiaan. Dia bukan jadi tempat untuk direbut-rebut oleh pemain-pemain seperti yang kita nampak sekarang. Itu satu kedudukan strategik. Sebenarnya, bentuk najis korang boleh selamatkan hidup korang kalau korang tahu apa maksud dia. Kalau najis korang berketul-ketul dan dia susah nak keluar, itu tanda yang korang ada masalah sembelit yang teruk. Kalau najis korang macam sausage dan dia macam berketul-ketul sikit, tapi dia susah nak keluar, korang masih lagi ada sembelit tapi dia taklah seteruk yang tadi. Kalau najis korang masih macam sausage tapi ada macam pecah-pecah kat hujung tu, itu maksud yang korang ada pembuangan yang bagus. Kalau najis korang masih macam sausage tapi dia cantik dan smooth dan dia senang nak keluar, itu tanda yang korang ada pembuangan yang sangat lancar dan korang patut bersyukur dengan pembuangan korang tu. Kalau najis korang lembut dan berketul dan dia senang nak keluar, itu tanda yang sikit lagi korang nak dapat cherry berry. Kalau najis korang berketul dan dia agak fluffy dan berair, itu tanda yang korang ada cherry berry ni. Dan kalau najis korang berair ataupun kebanyakannya air, itu adalah tanda yang korang ada keradangan usus dan ada sesuatu yang menyebabkan extreme cherry berry ni. Tapi ni semua lebih daripada najis sahaja. Sebab bila korang tak ada najis yang cantik dan sihat, itu adalah tanda yang usus korang tak dapat bakteria baik yang dia perlukan. Dan itu boleh jadi penyebab bloating, jerawat kat muka. Mood korang tak stabil. Dan itulah salah satu sebab yang korang ada spare tayar. Jadi untuk kita sihatkan usus kita ni, salah satu cara untuk dapatkan najis yang cantik dan sihat
Dan untuk sihatkan usus kita, orang perlukan combination of probiotics dan prebiotics. Ni Infinity Probiotics Plus, yang dalam ni dah lengkap, ada probiotik dan prebiotik sekali. Senang cakap, bila usus korang sihat dan najis korang jadi sihat, ia akan membantu dengan masalah bloating, masalah jerawat, dan insyaAllah mood korang akan jadi lebih stabil. Jadi kalau korang nak dapatkan Infinity Probiotics Plus